Sungai merupakan nadi penting dalam kehidupan. Keutamaannya sebagai sumber minuman menjadikan ia aset yang utama bagi sesebuah negara. Justru, sungai terus dipelihara dalam apa jua aspek kegunaannya. Di Melaka, sejarah dan kepentingan Sungai Melaka sudah termaktub sejak pemerintahan Paramiswara lagi pada kurun ke-15 dahulu. Sungai Melaka sejak dulu lagi menjadi aktif di bawah pemerintahan Portugis, Belanda dan British. Peranannya sebagai pelabuhan dunia ketika itu tidak dapat dipertikaikan. Sungai Melaka ketika itu juga menjadi lokasi dan fokus utama dalam aktiviti perdagangan seperti jualan kain, tembikar, rempah ratus dan pelbagai lagi. Ia turut menjadi pusat ekonomi terpenting di Asia Tenggara. Lebih utama lagi, ketika itu Sungai Melaka menjadi laluan pintu masuk penyebaran Islam di rantau ini. Sungai Melaka yang pada satu masa dahulu pernah menjadi antara pusat aktiviti perdagangan di Nusantara yang dikenali sebagai Venice of the East, kini sudah bertukar wajah. Keindahan airnya yang tenang lagi bersih sudah pasti akan menggamit pelancong untuk menerokai dan menyusuri sungai yang mempunyai pelbagai keistimewaan. Sungai inilah juga turut menyaksikan pelbagai peristiwa dan perkembangan yang berlaku di Melaka. Ia menjadi saksi penting dari era kegemilangan Kesultanan Melaka sehinggalah ke hari ini di bawah kepimpinan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Muhammad Ali Rustam. Sungai Melaka kini menjadi aset baru pelancongan negeri dan ia dijangka mampu menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke Melaka. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi melahirkan keyakinannya bahawa projek pengindahan Sungai Melaka yang diusahakan oleh kerajaan negeri akan menjadikan Melaka lebih masyhur. Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi percaya Sungai Melaka akan menjadi satu tarikan kepada pelancong. Keseluruhan projek pengindahan Sungai Melaka ini berharga RM316 juta dan mengandungi 4 fasa. Projek itu telah dimulakan pada Disember 2003 dengan pembinaan Central Sewerage System termasuk pembinaan saluran pembentongan sepanjang 4.5 km. Kerja-kerja pembinaan sistem tersebut berteknologi tinggi dengan penggunaan peralatan canggih dan ia adalah rumit. Kualiti air Sungai Melaka bertambah baik apabila sistem pam melalui saluran pembentongan khas yang dibina berhampiran Sungai Melaka bagi mengasingkan air sisa kumbahan mula beroperasi pada Julai lalu. Fasa pertama pengindahan Sungai Melaka melibatkan kos RM92 juta meliputi sistem pembentongan pusat yang dapat menapis sisa pepejal daripada terus memasuki ke Sungai Melaka. Apabila keseluruhan projek itu siap nanti, Sungai Melaka akan berwajah baru dengan air yang bersih di samping mempunyai kawasan taman serta siar kaki yang cantik setanding dengan Sungai San Antonio di Amerika Syarikat. Perbadanan Sungai Melaka dan Pantai Melaka
bertanggungjawab memajukan projek sungai itu, termasuk menyediakan pelbagai kemudahan baru di sepanjang sungai. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Muhammad Ali Rustam berkata, usaha akan dilakukan bagi meningkatkan pelbagai aktiviti di sepanjang pesisiran sungai. Beliau yakin Sungai Melaka ini akan menjadi terkenal seperti Sungai San Antonio di Amerika Syarikat. Malah menurut beliau, Sungai Melaka mempunyai keistimewaannya tersendiri. Majlis sambutan Aidilfitri Peringkat Negeri Melaka yang diadakan sepanjang pesisiran tebing Sungai Melaka pada tahun 2005 bertepatan sekali untuk mempromosikan Sungai Melaka menjadi lebih terkenal. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Said Sirajuddin Said Putra Jamalulai turut berkenan berangkat menyertai program menyusuri Sungai Melaka sempena Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-204 yang diadakan di Melaka pada penghujung November 2005. Turut berangkat sama Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Fauziah Tengku Abdul Rashid. Program diraja menyusuri Sungai Melaka itu dimulakan dari Taman Rempah dan berakhir di Kuala Sungai Melaka sepanjang 4.5 km. Orang ramai turut berada di kiri dan kanan tebing sungai untuk memberi sokongan dan penghormatan kepada tetamu diraja. Selain Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja, Sultan dan Yang di-Pertua Negeri, acara itu turut disertai Menteri Besar dan Ketua Menteri serta isteri masing-masing. Sungai Melaka mempunyai pakej yang lengkap sebagai aset pelancongan yang menarik. Gabungan pemandangan moden dan tradisional di Sungai Melaka sudah tentu menjadi kekuatan untuk pelancong datang dan bersantai bersama keluarga, teman dan sahabat handai. Inilah Sungai Melaka. Segala-galanya bermula di Melaka. Melawat Melaka bersejarah bererti melawat Malaysia. Tenang-tenang air di laut, sampan kulit mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, Sungai Melaka pasti kukunjung. Kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu meranti. Dari jauh saudara datang, kami di Melaka sedia menanti.